Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu bapa yang saya hormati, pengetua ingin berkongsi sedikit pesanan penting mengenai keselamatan anak-anak di kawasan permainan kanak-kanak. Kawasan permainan kanak-kanak memang menyeronokkan dan membantu perkembangan fizikal serta sosial anak-anak. Namun, ibu bapa perlu sentiasa memantau dan menjaga keselamatan anak-anak, terutama bagi yang berumur kurang daripada 2 tahun. Anak-anak kecil mudah tergelincir, terjatuh atau tersangkut pada peralatan permainan. Oleh itu, sentiasa berada dekat dengan anak semasa mereka bermain. Pastikan peralatan permainan dalam keadaan selamat dan sesuai dengan umur anak. Ajar anak tidak menolak atau menolak rakan semasa bermain untuk mengelakkan kecederaan. Pastikan anak memakai pakaian yang sesuai, elakkan tali atau aksesori yang mudah tersangkut. Ingat, walaupun kawasan permainan selamat, pengawasan ibu bapa adalah pelindung utama. Keseronokan anak-anak lebih bermakna jika mereka bermain dalam keadaan selamat. Pengetua berharap semua ibu bapa dapat sentiasa memberi perhatian dan mengambil langkah berjaga-jaga supaya anak-anak dapat berseronok dengan selamat serta membesar dengan sihat dan gembira. Terima kasih atas kerjasama ibu bapa semua.